tunjukkan bahagian dalam kereta Azia. Tapi tadi siapa yang dah masuk live saya sekejap, saya tunjukkan kereta Azia daripada luar dan dalam lah. Sepintas lalu sebab waktu tu saya live, saya tunjukkan Azia dan juga Persona semasa cuci kereta lah. So ini Azia kita. Stiker kat sini ada problem, so kita try untuk polish lah. Yang ini saja yang saya mampu buat. Okay, macam gini ada sediakan adapter untuk charger. Okay, ni kita punya handbrake, gear apa semua ni, handbrake. Make sure habiskan dia ke dasar macam ni, ke dasar dia. Angkat macam tu. So ini saya baru tambah supaya nak bagi keselesaan kepada customer. So ini kita dah cuci. Nampak? Cuci. Nampak? So nampak. Okay, ni kita Azia kita. Bersih tak? Mestilah bersih baru lepas cuci. Okay, untuk Azia ni harga dia RM110. RM100 sehari. Boleh waste Speedmart Puncak Sarjana Kajang ataupun farmasi ataupun mamak kat situ. Okay, itu sahaja. Bye. Assalamualaikum.